Alright. Lepas tu kat sini aku perasan ada macam satu efek. Dia macam blur, apa orang panggil? Radial blur effect sikit kalau kita perasan kan. Dia kanan tu dia blur, kiri pun dia blur, dia fokus kat tengah ha. So aku rasa ni dia pakai efek radial blur lah basically. Cuma satu je aku rasa kurang sikit. Pasal apa lelaki belah kanan tu dia macam sesat kat situ. Member-member semua duduk kat tengah. Ada seorang je sesat kat ujung kanan tu. And kat kawasan yang dia berdiri tu pun dah blur dah. Aku rasa dia lebih nice kalau semua duduk tengah. Pasal apa seorang tu je tersesat. Oh, okay, kat sini kita ada lagi that radial blur. Okay, aku tak sure. Aku rasa shot ni tak perlu pakai radial blur pun actually. Tak payah letak radial blur pun dah okay dah sebenarnya. Pasal apa kena letak radial blur? And nampak tak, lelaki dekat belah kanan tu, muka dia blur. Macam kurang sikit lah kat situ basically. Tapi pendapat aku lah.